أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Yang berusaha pengurusi barisan imam, Bilal, pihak pengurusan AJK, seluruh ahli karyah Masjid Al-Akram, Kampung Datuk Keramat, ahli karyah sekalian, muslimin, hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama dan selama-lamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah dan kurnianya kita diberikan keizinan, diberikan taufik dan hidayahnya, bantuan dan inayahnya. Kita diberikan ruang dan peluang untuk sama-sama kita berada di masjid yang penuh keberkatan ini. Sama-sama kita beriktikaf di sini sementara menunggunya masuk waktu zuhur sebentar nanti, dan sama-sama kita menaikkan fardu Jumaah yang merupakan kewajipan mingguan yang diwajibkan kepada kita. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Terjemahan mudahnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah sebanyak-banyaknya dalam masa susah dan senang. Tuan-tuan hadirin muslimin sekalian, kita berada dalam bulan Rabiul Awal, bulan yang mengingatkan kita tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hari kelahiran itu sahaja yang kita nak ingati, tetapi susuk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rasul yang diutuskan kepada kita, membawa risalah Islam, menyampaikan kalamullah. Kemudian diteruskan, para sahabat meneruskan penyampaian dakwah ini sehinggalah kita semua di Malaysia ini dapat menikmati nikmat Islam, nikmat iman. Dalam ayat yang saya bacakan tadi, petikan daripada suratul Ahzab ayat ke-21, konteks asalnya ayat ini turun dalam peristiwa peperangan Khandaq. Kita tahu perang Khandaq ni ialah antara perang-perang yang cukup getir, cukup besar. Oleh kerana banyak aspeknya. Yang pertama dari sudut bilangan.
bilangan tentera Islam itu pada sekitar 3,000 orang, manakala pihak musuh ialah sekitar 10,000. Maknanya bilangan yang sangat jauh. Umpamanya kalau kita buat nisbah seperti 3 dengan 10. Jadi dalam peperangan Ahzab ini, tentera pihak musuh dipanggil Ahzab. Ahzab ni kata ganda daripada hizib. Hizb ni kumpulan, puak. Maknanya tentera musuh kali ini bukan hanya sekadar daripada orang Arab Quraisy yang daripada awal memerangi Rasul SAW dan juga umat Islam, tetapi dengan kumpulan daripada bani-bani kabilah-kabilah lain seperti Ghatafan dan sebagainya. Bukan sekadar itu, tetapi dengan suasana cuaca pada ketika itu yang sejuk dan umat Islam pada ketika itu dikepung, yang menyebabkan kekurangan makanan di pihak umat Islam, yang menyebabkan kelaparan dan seumpamanya. Dan kita tahu juga dalam peperangan ini Nabi SAW memilih cadangan yang dicadangkan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi untuk menggali parit, satu strategi perang yang tidak pernah digunakan oleh orang Arab. Tetapi dengan pengalaman Sayyidina Salman Al-Farisi di Rom, itu adalah antara teknik peperangan. Sebab bilangan yang jauh, jadi kena guna strategi yang lain. Itu Nabi SAW menunjukkan kepada kita, dalam apa jua sekalipun dia kena ada perancangan. Jadi bukan main tawakal macam tu je. Pernah sahabat tanya Nabi SAW, bawa unta, bawa kuda kan, nak parking dulu, tak ada kenderaan lah, kenderaannya unta dengan kuda tu lah. Kita nak tawakal ke ataupun nak kena ikat? Kilha wa tawakkal ala Allah, kata Nabi SAW. Ikat dan tawakal. Bukannya kita lepaskan unta, lepaskan kuda, tawakal lah. Kalau ada, tak ada. Itu bukan tawakal yang diajar oleh Islam. Islam mengajar kita untuk berusaha, kemudian dengan kadar kita usaha itu, kita serahkan natijahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak takdirkan usaha kita berjaya, berjayalah. Allah takdirkan usaha kita tak berjaya, kita usaha lagi. Jadi dalam peperangan ini, antara kaedah yang disepakati, dipersetujui adalah untuk menggali parit. Parit ni pula tuan-tuan, dia bukanlah parit yang kecil macam longkang kita, bukan. Kalau longkang tu kita nak gali pun penat lah. Dengan hari ni mungkin teknologi dah canggih dah, banyak guna backhoe dan sebagainya. Tapi ni kira zaman Rasulullah SAW dahulu, nak menggali parit yang luasnya itu tidak memungkinkan kuda untuk lompat melepasi. Itu syarat dia. Kalau gali parit tapi luasnya tu kecil je, kuda boleh lompat, tak ada function lah, tak efektif lah strategi tu. Jadi kena gali dengan lubang, dengan keluasan yang tidak memungkinkan kuda untuk lompat. Itu keluasan. Kedalaman pula adalah kedalaman yang tidak memungkinkan kuda untuk lompat keluar daripada lubang tersebut bila jatuh. Boleh bayangkanlah dia punya keluasan dan kedalamannya. Jadi dalam keadaan itu, Rasulullah SAW dan juga para umat Islam menempuh peristiwa yang berat dari sudut fizikalnya. Bukan setakat itu, ada Bani Quraizah. Tuan-tuan, kalau kita tahu Madinah ni, dia asalnya ada di sana beberapa kabilah-kabilah orang Yahudi. Antaranya ialah Bani Quraizah. Pada peringkat awal, Rasulullah SAW apabila membangunkan negara Islam di sana, Rasulullah SAW membuat perjanjian dengan puak-puak Yahudi ni. Yang nak duduk, kita boleh gambarkan dia, maknanya Nabi berjumpa dengan wakil-wakil kabilah, buat perjanjian. Kalau kita nak duduk sama-sama di bumi Madinah ini, yang dahulu namanya Yathrib, kalau kita nak tinggal di sini, maka kita kena ada satu piagam perjanjian untuk kita sepakat bersama. Antaranya kalau kita diserang, umat Islam diserang di bumi Madinah, orang-orang yang orang-orang Yahudi yang nak hidup di negara Islam kena turut bantulah. Tak bolehlah dia nak duduk dalam negara bersama dengan Nabi, tapi bila diserang mereka tidak membantu.
Apa yang berlaku adalah Bani Quraizah membuat satu membelotlah dalam mudah katanya, dan menjadi musuh dalam selimut yang akhirnya membuka pintulah kepada musuh untuk masuk. Jadi serangan daripada pihak musuh ni jadi makin berganda, kan, dengan serangan yang tentera yang ramai, tentera Ahzab yang ramai, dan juga serangan daripada dalam disebabkan pengkhianatan Bani Quraizah ini. Jadi diringkaskan cerita, dalam keadaan ini dengan keadaan lapar dan sebagainya, para sahabat bercerita mereka rasa lapar, nak menggali parit dengan menggunakan tenaga seumpamanya. Datang jumpa Nabi SAW, tengok Nabi pun mengikat perut baginda dengan batu, menunjukkan baginda SAW sebagai ketua. Kalau kita gambarkan pada hari ini, maknanya presiden lah, ketua negara, ketua panglima peperangan tersebut. Tapi baginda SAW sendiri turun padang untuk menggali dan sebagainya. Tak ada makanan, lapar, baginda ikat perut baginda. Jadi dalam konteks inilah Allah SWT cerita, turunkan ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah SAW itu ada uswah hasanah, contoh tauladan yang baik untuk kita ikuti. Walaupun dalam konteks ini cerita tentang perang Khandaq, tetapi dalam konteks kita mengambil pengajaran, ulama sebut dengan kaedah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat-ayat Quran ini, dia mengikut makna umum yang kita boleh ambil, tidak semestinya terikat dengan sebab ayat itu diturunkan. Walaupun ayat ini turun dalam konteks peperangan, itu bukanlah bermakna kita tak perlu ambil perhatian kepada ayat ini. Kita kata aku bukannya join perang Khandaq pun, tak. Ayat ini umum untuk kita semua, untuk menjadikan pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh tauladan untuk kita. Tuan-tuan hadirin sekalian, manusia ni Allah SWT jadikan fitrah kita ni mudah mengikuti orang. Dan itulah kita waktu kecil dahulu, kebanyakan benda yang kita belajar adalah kita ikut orang. Kita tak belajar ikut teori dan sebagainya. Contoh waktu kita kecil dahulu, kita nak belajar berjalan, asalnya kita niarap je, tak boleh berjalan lagi. Bila kita nak belajar berjalan, kita tak belajar teori, maknanya kena angkat kaki 2 cm, kena gerak ke depan, kita tak perlu teori pun. Budak-budak dia belajar berjalan dengan tengok orang dewasa berjalan, menggunakan kaki, dia angkat kaki. Budak-budak pun belajarlah angkat kaki, kan? Barulah dia boleh berjalan, tanpa perlu teori pun, tanpa perlu ada detail dia punya nak kena angkat berapa lama, berapa tinggi nak kena angkat, tak perlu pun. Kalau tuan-tuan saya tanya berapa tinggi tuan-tuan angkat kaki untuk berjalan pun tak boleh nak jawab. Kita tak perlu teori, kita ikut orang saja. Dan itulah antara fitrah Allah jadikan kepada kita, mudah mengikuti orang. Dalam konteks ini, kadang-kadangnya kita memilih orang yang tidak sepatutnya untuk dijadikan tauladan. Hari ini kita lihat di media sosial umpamanya, banyak trend-trend yang pelbagai, yang pelik-pelik. Kadang-kadang kita fikir, kenapalah ramai orang buat trend pelik-pelik ni, berjoget sana sini. Kenapa? Kerana itulah manusia. Dia tengok orang, dia rasa nak buat juga. Jadi sebab itulah kita daripada awal kita kena tanamkan diri kita, siapa role model yang kita nak ikut. Kalau kita tidak ada jati diri itu, ia akan menyebabkan kita tengok sesiapa, kita rasa nak ikut orang tu lah. Kita minat pemain bola, kita nak ikut cara pemain bola. Kita minat artis sekian-sekian, kita nak style sekian-sekian. Tapi bila kita dah jadikan Rasulullah SAW sebagai ikutan, kita dah tak pandang dah kepada contoh-contoh lain. Kita ada contoh yang lakum fi Rasulillah, pada diri Rasulullah SAW. Al-Imam Ibn Ashur ketika menafsirkan ayat ini kata, biasanya kalau kita nak kata role model, contoh ni, kita akan cakap pada sifat sekian-sekian. Contohnya, si fulan ini sangat bagus dari sudut kepandaiannya, kepetahannya dalam berbicara. Ataupun si fulan ni boleh jadi contoh tauladan dalam bentuk penampilannya. Si fulan boleh jadi contoh dari sudut perbualannya mungkin. Tapi dalam ayat ini Allah SWT sebut fi Rasulillah, pada diri Rasulullah SAW sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya keseluruhan kehidupan Rasulullah SAW itu adalah contoh dan tauladan yang boleh kita ambil dan kita boleh jadikan dia sebagai panduan dalam kehidupan kita.
uswatun hasanah, ada contoh yang terbaik. Walaupun kita kata Rasulullah SAW itu adalah contoh yang terbaik, mungkin persoalannya kita tertanya-tanya kenapa bukan semua orang yang mengikut Nabi. Kenapa ada sebahagian yang ikut Nabi, ada sebahagian tak pedulikan pun Nabi sebagai tauladan, jadikan artis sebagai contoh, menjadikan pemimpin sekian-sekian sebagai contoh, menjadikan pemain bola dan seumpamanya. Kenapa? Sebab bukan semua orang yang boleh appreciate Nabi ini sebagai contoh tauladan. Allah SWT firman dalam ayat ini, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nak baca ayat ni dia tidak boleh terhenti setakat itu. Kalau kita berhenti setakat itu, kita faham macam itulah Nabi sebagai tauladan. Tapi mesej berikutnya ialah Allah nak ingatkan kepada kita, ada orang-orang yang tertentu sahaja yang boleh appreciate, boleh hargai Rasulullah itu sebagai role model, sebagai contoh tauladan. Siapa? Liman kana yarjullah, orang yang mengharapkan ganjaran daripada Allah. Kalau orang tu tak fikir pahala, tak fikir dosa, tak fikir apa-apa daripada Allah, dia tak akan ambil Nabi sebagai contoh. Sebab menjadikan Nabi sebagai role model ni tak ada apa-apa benefit di dunia pun. Kan tak ada orang nak datang, oh kamu ikut sunnah yang aku bagi kamu duit, tak ada orang nak bagi. Ganjaran tu di akhirat. Ganjaran pahala ini, kita ni manusia ni, kita ni diuji dengan ganjaran yang tak nampak. Manusia ni dia memang fitrahnya dia suka benda yang segera. Sebab tu dunia ni diistilahkan Al-Quran sebagai al-ajilah, yang segera. Kan? Nak makanan, kita nak makan yang cepat. Kalau order lambat sikit sampai kita marah. Kalau internet kita nak yang laju. Dulu 3G, 4G, sekarang ni 5G, lepas ni mungkin 6G dan sebagainya. Kita nak yang laju-laju. Tetapi dalam bab ibadah, pahalanya terus dapat, tapi tak nampak. Tak nampak. Tuan-tuan yang kita berada di masjid ini, kita solat, tak nampak. Bukan kita boleh nampak. Kalau bank kita buat kerja, orang bagi upah dan sebagainya, nampak akaun masuk. Kita jual barang, dapat keuntungan, nampak akaun bertambah. Tapi dalam bab ibadah ni tak ada. Kita tak nampak itu. Dan itulah ujiannya. Jadi orang yang liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, orang yang beriman, yakin dengan Allah, mengharapkan balasan Allah, mengharapkan ganjaran di akhirat nanti. Orang yang macam inilah dia boleh jadikan Nabi sebagai role model. Jadi kalau kita rasa kenapalah aku ni tak cenderung untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tanya diri kita, sejauh mana kita mengharapkan ganjaran daripada Allah. Kalau kita mengharapkan ganjaran daripada Allah, maka kita akan jadikan Nabi SAW sebagai role model kita. Wa dzakarallaha katsira, dan syarat berikutnya lah orang yang banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara kepentingan berzikir, tuan-tuan. Kadang-kadang orang nampak remeh zikir, amalan zikir ini, tetapi amalan zikir inilah diibarat kalau kita fizikal kita perlukan makanan, kita perlukan makanan untuk tenaga kita, untuk kita bergerak, berjalan dan sebagainya. Kita punya rohani kita pun memerlukan tenaga makanannya, iaitu daripada kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin hadirin sekalian, sedikit perkongsian pada tengah hari ini. Kita nak berbincang tentang, kita jelas mengenai keperluan ataupun kewajipan kita untuk mengikuti Rasulullah SAW. Tetapi mungkin ada beberapa perkara yang perlu untuk kita berikan perhatian. Ada beberapa perkara yang menimbulkan kekeliruan. Jadi kita cuba untuk kita rungkaikan beberapa perkara yang sempat dalam sesi tengah hari inilah, sementara ada masa ini. Baik, pertama, bila kita sebut tentang sunnah Rasulullah SAW, soalan yang mungkin kita boleh tanya, kita tertanya adalah, apakah itu sunnah? Setengah orang dia jadi keliru dengan perkataan sunnah, kerana sunnah itu banyak definisinya mengikut bidang apa yang kita bicarakan. Kalau kita bincang dari sudut bahasa Arab, perkataan sunnah ini adalah maknanya ikutan, cara, panduan. Lepas tu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, man sanna sunnatan hasanatan fa'amila biha
wa kana lahu ajruha wa mithlu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Kata Nabi, siapa yang buat sunnah, sunnah ni apa tadi saya sebut? Buat cara, buat panduan, buat satu cara, satu ikutan yang baik, yang orang semua ikut. Benda mana kita buat satu benda yang baru, kita ada idea baru, kita berkongsi idea baru, tapi idea ni baik, jadi orang pun ikut. Kana lahu ajruha wa mithlu ajri man amila biha. Dia dapat pahala dan pahala orang yang buat benda tu. Contoh dia ajar orang buat sekian-sekian, kita jumpa orang, kita ajar dia baca Quran dan sebagainya. Orang tu baca Quran, asbabnya kita yang ajar, kita dapat pahala. Tu kelebihan kita mengajar, berkongsi benda yang baik, tuan-tuan. Kalau ada peluang untuk mengajar, ambillah peluang untuk kita. Dia tak perlu ajar besar-besar pun. Kita ada peluang untuk kita nasihat anak-anak kita, gunakan peluang untuk nasihat anak-anak kita. Apatah lagi anak-anak itu ialah amanah dan tanggungjawab kita. Nasihat. La yanqusu min ujurihim syai'a, tidak kurang daripada pahala mereka. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa'amila biha kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha. Lawannya pula, sesiapa yang mengajarkan, menunjukkan contoh yang tidak baik, maka dia dapat dosa terhadap perbuatan itu, dan juga dia juga berkongsi dosa dengan dosa orang-orang lain yang belajar daripada dia perbuatan tu. Jadi kita hati-hati untuk kita menunjuk contoh. Kalau kita nak buat satu benda yang buruk, fikir-fikir dulu, adakah perkara ini akan menyebabkan orang lain pun ikut kita buat benda yang tak baik, maka kita akan berkongsi dosa. Ajarlah yang baik, kongsikan benda yang baik, supaya kita sama-sama dapat berkongsi pahala. Itu dari sudut bahasa. Sunnah itu ialah maknanya contoh ikutan, contoh tauladan. Dia umum, tak kisahlah siapa yang buat. Contohnya si fulan bin si fulan buatkan satu idea, maka itu sunnah dia. Itu dari sudut bahasa. Kemudian dari sudut fiqah pula, beza pula maksudnya. Biasa kita dengarkan sunat, ini amalan sunat ni, sunat. Amalan sunat ni mungkin berbeza dengan adakah ini sunnah. Dia mungkin berbeza mengikut bagaimana kita faham. Bila kita menyebut tentang fiqh, fiqh ini dia berbicara tentang amalan, perbuatan kita. Kita punya gerak-geri kehidupan kita daripada kita bangun tidur hinggalah kita tidur semula. Dan dia menetapkan hukum-hukum yang ditetapkan oleh syarak kita, yang biasa kita sebut dengan hukum taklifi. Ada 5 hukum taklifi: wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Itu 5 hukum fiqh. Setiap perbuatan kita, dia tidak lari daripada 5 ni. Wajib maksudnya wajib buatlah, kena buat. Kena buat. Tak buat maka berdosa. Maknanya kalau kita meninggalkan satu kewajipan, dia ialah haram lah, maknanya kita berdosa. Haram untuk kita meninggalkan satu kewajipan. Lawannya ialah haram. Kalau wajib, kita buat satu suruhan yang kalau kita tinggalkan kita berdosa, kalau kita buat kita dapat pahala. Haram pula lawan dia, benda yang kita kena tinggalkan. Maknanya kalau kita buat kita berdosa, kalau kita tinggalkan kita dapat pahala. Sebab apa dapat pahala? Sebab kita meninggalkan satu, kita melaksanakan suruhan. Larangan itu ialah satu bentuk suruhan untuk kita meninggalkan sesuatu. Kemudian sunat. Ni sunat yang kita nak kita bagi maknanya definisi sunat dari sudut pembincangan orang fiqh. Supaya kita tak keliru. Bila sebut sunat kita tahu. Sunnah ke sunat ke kita tahu. Nak tengok dari sudut bab apa. Kalau dari sudut bab fiqh, sunat itu ialah maksudnya perkara yang dituntut untuk buat. Tetapi tuntutan itu bukanlah sampai tahap macam wajib. Jadi dapat pahala tak kita buat? Dapat pahala lah sebab tuntutan. Adakah berdosa kita tinggalkan? Tak berdosa sebab dia bukanlah tuntutan yang kuat seperti mana wajib. Maka dalam konteks ini, sunat di situ adalah benda-benda yang kalau kita tinggal tak berdosa, kita buat dapat pahala. Itu sunnah dalam pemahaman orang fiqh. Jadi amalan apa yang Nabi buat ini tak semestinya semuanya sunat. Setengah orang dia keliru. Bila dengar sunnah ni dia ingat semua yang Nabi buat. Jadi semua yang Nabi buat ni hukum dia sunat ke? Tak.
Ada yang Nabi buat wajib. Contoh Nabi solat zuhur kan, contohlah. Nabi solat zuhur kan. Solat zuhur itu dah salah satu sunnah lah, mana apa yang Nabi buat. Dari sudut istilah ahli hadis, nanti kita tengok ahli hadisnya, mana itu ialah apa yang Nabi buat. Tapi dari sudut fiqah, kita tak kata sunat. Sebab sunat itu maksudnya benda yang tinggal tak apa. Solat zuhur mesti kita laksanakan. Itu sunnah. Kemudian ada yang dinamakan sebagai hukum harus. Harus ni mubah, kalau ikut bahasa Arabnya mubah. Harus ni tuan-tuan kalau ikut bahasa Melayu ni kadang difahami macam macam perlu buat. Kita haruslah sekian-sekian. Tapi dari sudut fiqah ni kena faham lah. Maksud harus ni lah benda yang tak dapat pahala, tak dapat dosa. Mana contoh kita berdiri. Saja kita berdiri. Tak ada tujuan apa, berdiri je. Harus lah kan? Tak dosa, tak pahala. Tapi kalau kita berdiri dengan tujuan untuk kita melaksanakan solat, tengok solat apalah. Kalau solat wajib, maka diri tu wajib lah kan? Kita sihat, boleh berdiri, jadi untuk solat kita wajib berdiri. Berdiri kita wajib. Asalnya berdiri tadi sunat, harus je kan? Itu maksudnya daripada perkara biasa dia boleh berubah menjadi ada kalanya wajib. Baik, kemudian ada yang dinamakan sebagai makruh. Makruh ni kurang sikit daripada haram tadi. Dia macam ada larangan, tapi larangan itu tidaklah sampai tahap untuk mengharamkan perbuatan tersebut. Antaranya contoh, kita berpaling-paling dalam solat, dalam kadar dada kita masih menghadap arah kiblat, dia tak membelakangi kiblat, tapi mata kita ni berkeliaran kan? Tengok sana, tengok sini. Itu dipanggil iltifat. Kita berpaling-paling dalam solat. Nabi SAW pernah ditanya tentang hukum berpaling ketika dalam solat ni. Kata Nabi, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min solat. Itu adalah perbuatan syaitan yang mencuri daripada solat kita. Maknanya sepatutnya solat ini kita tumpukan kepada Allah, fokus kita 100% kepada Allah, tetapi syaitan berjaya mencuri tumpuan kita, menyebabkan kita duk berkeliaran mata, tengok sana tengok sini. Quran, hadis Nabi tak kata ni batal, ni haram. Jadi ulama daripada hadis ni, ulama faham, ini menunjukkan perbuatan ni tidak membatalkan solat, tidaklah sampai dihukumkan haram, tetapi ialah satu perbuatan yang makruh. Kemudian tuan-tuan, sedikit mungkin berkaitan dengan sunnah juga, antara perkara yang berlaku. Kemudian ada sudut ahli hadis pula apabila sebut tentang sunnah itu apa? Kullu ma udifa ila Nabi SAW min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyah aw khuluqiyah aw siratin sawa'un kana dhalika qabla al-bi'thati wa ba'daha. Definisi berikutnya sunnah ini dari sudut pandang orang hadis. Kalau kita buka kitab hadis, kitab hadis, apa yang terhimpun dalam kitab hadis ini ialah sunnah yang mengikut kefahaman ahli hadis. Apa dia? Iaitu setiap apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Semua yang kita sandarkan kepada Nabi, baik dia daripada percakapan, qaulin, kita kata Nabi cakap sekian-sekian, itu hadis lah. Sebab tu kita kena berhati-hati dalam kita ungkap. Kita nak kata Nabi cakap sekian-sekian-sekian, perbuatan kita cakap macam tu, kita dah menyandarkan ucapan sekian-sekian itu kepada Nabi. Kalau kita tak tahu, kita reka, maknanya kita mereka hadis palsu. Tu panggil hadis lah tu kan. Sunnah ni, hadis ni ialah apa yang kita sandarkan kepada Nabi. Kalau kita sandar benda yang betul, jadi hadis yang betul lah, hadis yang sahih. Tapi kalau kita sandarkan benda yang palsu, maknanya kita telah membuat satu hadis yang palsu kepada Nabi. Yang mana Nabi sebut, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang mereka-reka terhadapku hadis, maka dia menempah tempat di neraka nanti. Jadi itu kita berjaga-jaga. Jangan mudah-mudah kita kadang-kadang kita nak melawak apa semua, kita guna nama Nabi. Jadi kita dah menyandarkan satu pun Nabi. Nabi itu satu perbuatan yang haram lah. Bahkan Nabi sebut tempah tempat di neraka nanti. Kalau kita nak gurau, kita cakap orang kan, dunia di zaman dunia hari ni, kalau kita nak kata si fulan dia cakap sekian-sekian, walhal tak cakap, kita boleh ambil tindakan undang-undang kan, boleh saman dan sebagainya.
Kalau kat dunia orang yang hidup sekarang pun tak suka disandarkan dengan benda yang dia tak cakap, apatah lagi kita sandarkan sesuatu yang berkaitan dengan agama kita bukan Nabi SAW. Au fi'lin, ataupun perbuatan. Tadi kita sandarkan cakapan, kita kata Nabi cakap sekian-sekian, Nabi cakap innamal a'malu binniyat, Nabi sabda sekian-sekian, itu percakapan, pertuturan Nabi. Ataupun fi'lin, perbuatan, maknanya kita baca dalam hadis, kita jumpa, antara hadis kita akan jumpa ialah sahabat kata Nabi buat sekian-sekian, Nabi solat macam ni, Nabi mengerjakan haji sekian-sekian. Itu juga hadis. Setengah orang dia tak faham ni, dia ingat ini bukan hadis ni, ini sahabat yang cakap. Memanglah sahabat yang cakap, tapi sahabat menyifatkan apa yang Nabi buat, maka itu juga namakan sebagai hadis. Ataupun takrir. Takrir ni maknanya pengakuan. Nabi tak cakap tadi, qaul, cakapan, Nabi cakap sekian, innamal a'malu binniyat contohnya. Ataupun fi'lin, Nabi buat sesuatu. Ataupun takrir, Nabi mengakuinya sahaja. Antara contoh yang biasa orang sebut ialah macam makan dob. Dob ni satu biawak padang pasir ni, bukan dog anjing tu, DOG ni dob bahasa Arab, dot ba. Dia lah sejenis biawak padang pasir yang mana bila sahabat makan, Nabi tak komen. Kalau benda tu haram, Nabi akan komen lah, jangan makan, haram. Ataupun Nabi ataupun kalau ada hadis Nabi kata silalah makan, itu jadi hadis yang cakap lah, tapi Nabi tak cakap, Nabi tak komen, Nabi senyap lah. Jadi ni dipanggil, ni pun disebutkan sebagai hadis juga, hadis yang Nabi mengakui bahawa benda itu boleh dimakan. Ataupun sifatin khalqiyah, sifat bentuk fizikal Nabi SAW. Ini kalau siapa yang dalam musim maulid ni kadang dia biasa jumpa kelas-kelas, dia panggil kelas Syama'il Muhammadiyah. Siapa yang perasan poster-poster Syama'il ni, maksudnya program tu ataupun daurah itu, ceramah itu nak cerita tentang sifat fizikal Nabi SAW. Syama'il ni termasuklah sifat khalqiyah dan juga sifat khuluqiyah. Khalqiyah ni ialah fizikal, Nabi punya rambut macam mana, tinggi Nabi macam mana, mata Nabi macam mana, berjalan Nabi macam mana, nak menambahkan cinta kita kepada Rasulullah SAW, masuk dengar, pergi ikuti kuliah-kuliah yang bicara tentang Syama'il Muhammadiyah. Ataupun khuluqiyah, akhlak Nabi. Ini antara sudut yang kita perlu ambil pengajaran juga daripada kisah Nabi SAW. Bukan hanya sekadar kita sebab kita nak jadikan Nabi sebagai role model, bererti kita nak berakhlak dengan akhlak Nabi. Kita bukan hanya sekadar kita nak tahu hukum hakam fiqah saja, apa kewajipan kita, tapi kita nak kita ni menjadikan Nabi itu sebagai contoh dalam akhlak. Itulah antara hikmah kenapa Nabi SAW dibangkitkan dalam kalangan manusia. Sebab dalam Quran ada, Allah SWT kisahkan tentang orang-orang yang tidak beriman ni, dia bagi alasan. Bila Nabi diutuskan, dia kata kami tak nak Nabi manusia. Manusia ni macam kami, banyak kelemahan, kami tak nak. Kami nak Nabi ni daripada malaikat, Nabi ni nak daripada makhluk lain. Ini semua alasan dia untuk mereka tidak beriman. Kalaulah Nabi ni, bayangkan tuan-tuan, Nabi ni ialah daripada kategori malaikat lah contohnya, daripada jenis malaikat. Macam mana kita nak ambil pengajaran? Nabi ni tidak berkahwin, kita tak tahu hubungan macam mana sebab sepatutnya seorang bermuamalah dengan isterinya, dengan anak-anaknya. Kalaulah Nabi ni malaikat, tidak makan, kita tak dapat ambil contoh macam mana cara makan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka hikmah besar apabila Nabi SAW dibangkitkan dalam kalangan manusia, baginda boleh menjadi contoh dan ikutan bagi kita. Dan juga dalam yang sama, antara hikmahnya juga ialah memudahkan interaksi. Bayangkan kalau Nabi ni dia dibangkitkan dalam kalangan malaikat, para sahabat nak tunggu Nabi ni, nak jumpa dengan Nabi ni tak tahu, malaikat tak tahu ke mana, tapi kalau Nabi ni manusia, sahabat tahu. Nabi ada dalam rumah, sahabat boleh tunggu di luar dan seumpamanya. Au siratin, ataupun sirah, kisah hidup yang disandarkan kepada Nabi juga dikira sebagai hadis. Sebab itu jangan kita mudah-mudah bila kita belajar sirah, baca sirah, ataupun kita nak bercerita tentang sirah, kita jangan mudah-mudah kita anggar-anggarkan je. Kita kata masa tu mungkin hujan ke, masa tu mungkin sepoi-sepoi bahasa ke, udaranya. Kita tak boleh mudah-mudah begitu. Sebabnya
kita sandarkan kepada Nabi. Kalau kita cerita tentang tokoh-tokoh lain, itu tak ada apa sangat lah kan. Tapi bila kita sandarkan kepada Nabi, Nabi kata man kadzaba alayya muta'ammidan, sesiapa yang sengaja dusta kepadaku, maka tempahlah tempatnya di neraka. Sawaun kana dhalika qabla al-bi'tsati aw ba'daha, sama ada sebelum dimatikan jadi nabi ataupun selepasnya, semua itu dirangkumkan dalam kitab-kitab hadis. Jadi siapa yang buka kitab hadis, dia akan jumpalah kategori-kategori hadis sebegini. Jadi antara perkara yang mungkin menjadi kekeliruan juga bila kita sebut tentang sunnah ataupun hadis ini, setengah orang ditimbulkan persoalan, dia kata, Ustaz, kita nak ikut Nabi ke kita nak ikut ulama? Ni antara soalan yang selalu orang tanya kan, kenapa kita nak ikut mazhab-mazhab ni, kenapa kita tak ikut Nabi je terus? Bukankah Al-Quran dan hadis itu panduan untuk kita semua? Kenapa kita nak mengikat diri kita ikut ulama pula? Itu antara persoalan yang sebahagian orang tanya. Tuan-tuan hadirin muslimin sekalian, kita katakan Al-Quran apabila sebut fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah ahli zikir, orang yang mengetahui apabila kamu tidak tahu. Tuan-tuan ulama sekalian, para ulama, imam-imam kita, imam mazhab dan sebagainya, mereka itu pun mengikut Al-Quran dan juga hadis. Jadi kita mengikuti ulama bukan bererti kita menolak Al-Quran dan hadis, tetapi kita mengikut Al-Quran dan hadis mengikut panduan yang diajarkan oleh ulama. Itu kita kena faham. Dia bukan bila kita ikut ulama maksudnya kita tinggalkan Nabi, bukan macam tu. Kita ikut ulama yang ulama ini mendapat panduan daripada Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau ulama tu tak mengikut Al-Quran Sunnah, kita pun tolak ulama tu. Bukan ulama lah nama dia. Bila sebut ulama ni maknanya orang yang alim, yang faham tentang hadis dan sunnah. Barulah Al-Quran dan Sunnah dan hadis, barulah kita boleh jadikan dia sebagai pedoman. Jadi apa yang dibawa oleh imam-imam kita, imam mazhab Syafi'i dan sebagainya, itu bukanlah melawan hadis, melawan sunnah, melawan Al-Quran. Sebaliknya itu adalah salah satu cara untuk kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kalaulah kita ni memang tahap ilmu kita setanding Imam Syafi'i, contohlah saya kata, tahap ilmu kita ni setanding Imam Syafi'i, kita punya kefahaman kita kepada Al-Quran, kita punya hafalan kita dan kefahaman kita kepada hadis sama macam Imam Syafi'i, kita pun tak boleh ikut Imam Syafi'i. Sebab kita ada kemampuan untuk ikut Quran Sunnah, kita ikut Quran Sunnah. Tapi disebabkan keterbatasan kita, apatah lagi kita orang Melayu, nak faham Al-Quran pun susah, nak faham hadis pun susah. Banyaklah kalau kita nak jauh sekali lah nak compare antara kita dengan imam-imam, ulama-ulama, maka contoh cara mudahnya adalah kita mengikuti panduan ulama. Sekurang-kurangnya di akhirat nanti, kalau dipersoalkan, kenapa kamu buat sekian-sekian? Kita kata, saya tak ada ilmu, saya baca Quran pun tak faham, baca hadis pun tak hafal, saya ikut ulama. Ulama yang ajar saya begitu, ulama itulah tanggung kan. Ulama, dia kata bila ditanya kenapa kamu buat pandangan saya sekian, ulama kata inilah batasan ilmu yang kamu berikan kepadaku, sekadar itu yang aku mampu, sekadar itu yang aku faham dari Quran, faham daripada hadis, itulah pandangan yang aku keluarkan. Maka sebab itulah para ulama mujtahid ini, dia walaupun mungkin fatwanya ataupun pandangannya boleh salah, tetapi salah pun dia dapat pahala. Dia berijtihad istilahnya. Kalau dia betul, dapat 2 pahala. Dia salah, dapat 1 pahala. Sebab tu tuan-tuan, sedikit sebelum kita tamatkan tengah hari ini, dari tadi kita cerita tentang perang Khandaq kan. Di hujung perang Khandaq ini, tadi saya sebut tadi, apa yang berlaku dalam perang Khandaq tu ada penyewengan ataupun kita panggil pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Quraizah. Jadi setelah perang Khandaq berlaku, Allah turunkan firman wahyu kepada Nabi untuk terus pergi menghukumlah, menyerang pula Bani Quraizah ni. Jadi ada satu hadis yang Nabi sebut, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Nabi bagi arahan kepada para sahabat, jangan kalian solat asar melainkan di Bani Quraizah. Dan itu arahan yang diberikan Nabi selepas perang Khandaq itu, untuk terus pergi Bani Quraizah yang membelot tadi tu kan, yang sepatutnya dia berada di bawah negara Islam, dia kena sokong, dia kena bantu dalam peperangan, tapi sebaliknya dia buka pintu untuk menyerang umat Islam. Jadi Nabi bagi arahan begitu, para sahabat pun melaksanakanlah arahan tu.
Pergilah, mereka pun meneruskan perjalanan menuju ke arah Bani Quraizah. Setibanya di perjalanan, masuk waktu asar. Arahan tadi, jangan kamu solat melainkan, jangan solat asar melainkan di Bani Quraizah. Masuk waktu asar, sahabat pun yang sekumpulan yang berada dalam yang dalam perjalanan itu pun menimbulkan persoalan lah. Macam mana ni? Adakah kita nak arahan tadi jangan solat melainkan di Bani Quraizah? Sebahagian kata okey, kita tak payah solat lah, sebab Nabi kata jangan solat, kita teruskan perjalanan aja. Sebahagian kata tak boleh, solat kena solat. Nabi sebut tadi tu ada tujuan dia. Tujuan dia apa? Supaya bersegera. Kalau Nabi sebut pergi mungkin esok pun pergi juga, lusa pun pergi juga. Tapi nak kata kena pergi segera, Nabi sebut jangan kamu solat melainkan di Bani Quraizah. Jadi diringkaskan ceritanya, ada dua pilihan ataupun dua pandangan para sahabat ketika itu. Satu pandangan kata kita terus je perjalanan sebab Nabi kata jangan solat melainkan Bani Quraizah, maka terlepas asar, habislah dan qada lah balik, sebab itu adalah antara arahan Nabi. Sebahagian lain kata tak, kita solat je tu. Walaupun Nabi kata macam tu, tapi Nabi kata itu ada tujuannya. Tujuannya ialah supaya sampai cepat. Tapi kalau dah masuk waktu, solatlah dulu, lepas tu teruskanlah perjalanan. Perkara itu dikhabarkan kepada Nabi. Nabi kata apa? Nabi tak respon. Nabi ke mana? Nabi tak kata yang ni salah, yang ni betul. Walhal mesti ada satu salah, satu betul. Tapi Nabi akui dua-dua tu. Menunjukkan kepada apa? Walaupun mungkin ada satu yang betul, yang lain salah, tetapi kedua itu berijtihad. Jadi sebab itulah apabila kita dalam amalan fiqah ini, kita mengikuti panduan yang diajarkan oleh ulama-ulama ini, itu adalah salah satu ijtihad mereka. Yang kita ni yang tidak berkemampuan, kita ikut para ulama. Jadi saya rasa dah sampai masanya, pihak masjid pun ada pengumumannya. Jadi saya rasa cukup sekadar itu, beberapa perkara yang sempat kita kongsikan kaitan dengan sunnah Rasulullah SAW bersempena dengan musim bulan Rabiul Awal ini, yang antara lain kita boleh dapatkan sebagai pengajaran penutupnya adalah untuk kita sentiasa menjaga hubungan kita dengan Nabi SAW. Bagaimana menjaga hubungan? Dengan kita banyakkan selawat dan banyakkan membaca sirah Rasulullah SAW. Dengan kita memperbanyakkan bacaan sirah, kita akan memperbanyakkan lagi kita punya kerinduan kita kepada Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan kalau dia nak pergi umrah ke apa kan, nak pergi Masjid Nabi, pastikan tuan-tuan dah kuasai ataupun sekurang-kurangnya dah khatam lah sekali baca tentang sirah, supaya bila sampai kepada di Masjid Nabi nanti, di maqam Nabi nanti, kita pergi sana, kita rasa sangat kita rindui. Kita ada sebab untuk kita rindui. Setengah orang dia tak faham sirah, dia pergi sana, dia kenapa orang semua menangis, kenapa orang semua sedih, kenapa orang semua rindu. Jadi itulah sikit tuan-tuan. Mudah-mudahan ada pengajaran dan kebaikan yang kita boleh ambil bersama. Saya mohon maaf salah dan silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pengumuman Jumaat 8 Rabiul Awal 21 Ogos. Yang pertama iaitu mengenai kuliah duha. Kuliah duha akan berlangsung esok pagi 9.30 pagi sehingga 11.30 pagi. Sama-samalah kita meraihkan kuliah duha besok yang akan dibawa oleh Ustazah Siti Khadijah Din dengan tajuk kuliah duha bagaimana Rasulullah mengubat penyakit masyarakat. Yang kedua iaitu mengenai jualan ramah madani, juga besok mulai jam 9 pagi sehingga 1 tengah hari. Sebagaimana biasa, program ini dibuka kepada warga negara. So, sama-samalah kita memanfaatkan penyematan 10 hingga 30% barang-barang yang dijual oleh di bawah program jualan ramah madani. Seterusnya adalah program sambutan Madu Rasul. Kita pun dah dekat-dekat nak sampai ke penghujungnya. So untuk pengetahuan para jemaah sekalian, program untuk Gema Al-Berzanzi akan berterusan daripada besok sehingga hari Ahad.
So marilah kita sama-sama mengimarahkan program ini dengan sama-sama hadir ke program Gema Arbazanzi untuk malam ini, malam esok dan malam lusa. Datuk Keramat Berselawat akan diadakan pada 24 hari bulan Ogos, iaitu hari Isnin. Sebagaimana yang telah diumumkan sebelum ni, program akan bermula dengan persembahan kasidah oleh kumpulan Sadul Akram dan seterusnya tausiah oleh penceramah Ustaz Ali Imran dan diakhiri dengan berselawat. Sekali lagi pihak masjid mempelawa anak-anak karya yang mempunyai anak kecil untuk sama-sama memanfaatkan program ini, iaitu semasa kita bermarhaban, iaitu Majlis Takhlik yang sekarang ini dah pun ada 4 penyertaan. So, kepada yang ada anak-anak yang nak mengambil bahagian, silalah berurusan dengan pejabat pentadbiran. Jamuan rakyat akan diadakan selepas program Datuk Keramat Berselawat. Pada hari Selasa 24 hari bulan Ogos, masjid akan menganjurkan program tilawah Al-Quran tertutup. Seramai 27 orang telah pun diterima untuk mengambil bahagian daripada pelbagai kategori, dan selepas itu akan diadakan program pertandingan azan dan juga bercerita kisah Nabi. Seramai 15 orang penyertaan telah pun diterima untuk pertandingan pada hari tersebut. Sama-samalah kita meraihkan program ini pada 24 hari bulan Ogos, iaitu pada 25 hari bulan Ogos, iaitu pada hari Selasa. Seterusnya adalah kuliah Maghrib Ambang Merdeka, yang ini akan diadakan pada 30 hari bulan. Pihak masjid telah pun menjemput Profesor Maja Dr. Fauzi Rahman, iaitu Timbalan Yang Bertua Persatuan Ulama Malaysia, yang akan membahaskan mengenai tajuk Merdeka Dunia, Merdeka Akhirat. Sama-sama kita berusaha dalam menuntut ilmu sempena kemerdekaan ini dan mendapat keberkatan daripada Allah SWT, insya-Allah. Sebagai ingatan saya dan juga ingatan kepada tuan-tuan sekalian, sekadar peringatan bersama, solat berjemaah di masjid amat dituntut dan mempunyai ganjaran yang besar bersanakan berbanding solat secara bersendirian. Marilah kita sama-sama memakbulkan rumah Allah, menggerakkan ukhuwah dan sama-sama memperkuatkan perpaduan demi ke arah keberkatan dan kerahmatan Allah SWT. Imam dan juga khatib bertugas pada hari ini adalah Ustaz Haji Mushkidi bin Abdul Hamid. Untuk maklumat tuan-tuan, beliau inilah kita punya pegawai tabih agama Zon 4, dan ini mungkin kali terakhirlah beliau dapat menyampaikan khutbah sebagai pitas. Beliau akan ditukarkan keluar dan akan diganti oleh pegawai tabih agama yang baru, insya-Allah. Dan bila bertugas adalah Ustaz Muhammad Rozi bin Ghazali. Tajuk khutbah pada hari ini, Syirah dihayati, ummah diberkati. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan bersembang bermain telefon ketika khutbah berlangsung kerana semua itu akan menyebabkan hilang pahala Jumaat. Tumpukan sepenuh perhatian dan jangan sibuk dengan perkara yang boleh mengalih tumpuan dari khutbah yang akan disampaikan. Semoga kita sentiasa dilimpahi rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح، حي على الفلاح. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita beroleh ketenangan dan kebahagiaan di dunia yang sementara ini dan di akhirat yang kekal selamanya. Berikan tumpuan kepada bicara khutbah, hindari perkara-perkara lagu agar kita dikurniakan ganjaran solat Jumaat yang sempurna. Khatib pada hari ini akan menyampaikan khutbah sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 yang bertajuk Sirah Dihayati, Ummah Diberkati. Kaum muslimin yang berbahagia, setiap tahun pada 12 Rabiul Awal kita menyambut Maulidur Rasul dengan pelbagai acara, antaranya berselawat, berarak dan menghadiri majlis-majlis ilmu. Namun persoalannya, apakah yang berubah di dalam diri kita? Apakah peribadi baginda SAW itu benar-benar hidup dalam cara kita bercakap, bekerja dan bergaul dengan orang lain? Dalam mukadimah khutbah hari ini, Allah Subhanahu wa taala sudah memberi jawapannya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Ahzab ayat 21 yang bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridhaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak. Ayat ini bukan sekadar pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah arahan Allah kepada kita agar menjadikan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai model hidup yang lengkap. Bukan hanya teladan dalam soal ibadah, tetapi teladan dalam kepimpinan, kekeluargaan, pergaulan, sikap terhadap musuh dan cara kita melayan manusia di sekeliling kita. Para tetamu Allah yang diberkati, Allah Subhanahu wa taala sendiri mengiktiraf keagungan peribadi baginda sallallahu alaihi wasallam. Firman-Nya dalam suratul Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Pengakuan terus daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada saksi yang lebih tinggi darjatnya daripada itu. Baginda Nabi SAW pula menyatakan sendiri antara intipati kerasulan baginda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, sesungguhnya aku diutuskan hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Perhatikan kata-kata baginda SAW, menyempurnakan, bukan memulakan. Akhlak mulia itu sudah ada dalam fitrah manusia. Tugas baginda adalah menjadikan sempurna. Tugas kita pula adalah meneruskannya. Kaum muslimin yang berbahagia, izinkan mimbar membawa sidang jemaah kembali ke tahun 8 Hijrah. Ketika subuh, 10,000 tentera Islam bergerak menuju ke Mekah. Dalam barisan itu, ada yang pernah disiksa di bawah panas terik padang pasir, ada yang kehilangan ahli keluarga, ada yang diusir dari rumah sendiri. Semuanya kerana memilih Islam. Kini mereka kembali dengan kemenangan yang tidak pernah terbayang sebelumnya. Penduduk Mekah kafir Quraisy tahu mereka telah bersalah. Ramai yang bersembunyi di dalam rumah menunggu nasib mereka. Mereka tahu apa yang biasanya berlaku kepada pihak yang kalah di medan perang. Rasulullah SAW memasuki Mekah dengan kepala yang tunduk, tawaduk, bergerak perlahan sambil bibirnya membaca tahmid, bukan bergaya sebagai penakluk. Baginda SAW tunduk kepada Allah, bukan kepada kemenangan. Tiada pembalasan, tiada hukuman maupun dendam hasad atas 2 dekad penganiayaan.
Sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih kemaafan dan kasih sayang menutup lembaran paling gelap dalam sejarah umat Islam, lalu membuka lembaran baru yang penuh dengan cahaya, rahmat dan petunjuk. Kisah pembukaan Mekah bukan sekadar sejarah untuk dikagumi, tetapi cerminan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajar kita teladani. Baginda sallallahu alaihi wasallam memaafkan penduduk Mekah dengan ihsan, tanpa bersyarat, tanpa mengira siapa dan apa yang pernah dilakukan terhadap baginda dan para sahabatnya. Dalam masyarakat berbilang kaum dan agama hari ini, marilah kita menghidupkan nilai ihsan tersebut melalui sikap saling membantu, menghormati dan mengambil berat kepada sesiapa sahaja yang memerlukan. Para tetamu Allah yang dimuliakan, realiti hari ini bila ditanya berkenaan figura hiburan atau sukan, kita boleh menceritakan semua sejarah dan kehebatannya. Malangnya, apabila sampai kepada penghulu sekalian manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi keluh kerana kejahilan kita. Sedangkan kejayaan umat Islam bergantung kepada sejauh mana kita menghayati dan mengamalkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Sufyan Al-Uyainah berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah neraca yang terbesar. Segala perkara hendaklah dinilai dengan menjadikan akhlak, sirah dan petunjuk baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai ukuran. Oleh sebab itu, mempelajari, menghayati dan mengamalkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menerusi sirah ialah kewajipan kita sebagai umat Islam. Kaum muslimin yang berbahagia, mengakhiri khutbah ini mimbar ingin meninggalkan 3 pesanan sebagai peringatan yang bersama. Yang pertama, Maulidur Rasul bukan sekadar peringatan yang disambut setahun sekali. Sebaliknya, ia merupakan peringatan yang perlu dihayati setiap hari. Yang kedua, hayati serta amalkan akhlak dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam diri setiap insan. Dan yang ketiga, belajarlah untuk memaafkan mereka yang menyakiti kita, berbuat baik kepada mereka yang tidak membalas kebaikan kita, dan terus berakhlak mulia walaupun tidak dihargai. Itulah antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling berat untuk diamalkan namun paling mulia nilainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita taufik untuk menjadi umat yang mewarisi dan menghidupkan peribadi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aspek kehidupan, sehingga kita layak menerima syafaat baginda di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب ما يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Amin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم فقال الله تعالى إن الله
اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Malikana ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda dan Pertuan Agong Sultan Ibrahim Wa kazalika ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong Raja Zari Safiyah Allahumma aslih immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridak Allahumma ja'al baladana Malaysia آمنا مطمئنا رخاء سخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان يا ذا الفضل والإحسان اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والربا والمحن وسيء الأسقام وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان واحفظهم من كيد الظالمين وأهلك اليهود المجرمين المعتدين يا خير الناصرين يا الله Jadikanlah kami hamba-hambamu yang taat melaksanakan syariat, istiqamah berjamaah mendirikan solat, mengimarahkan masjid dan surau membina muafakat, bersatu padu dan bekerjasama membangunkan kehidupan yang berkat. Ya Allah, tautkanlah hati-hati kami untuk saling mengasihi, memberi bantuan dan menghulurkan sumbangan, suburkan iman dan ihsan di jiwa kami untuk mengeluarkan zakat, infak dan berwakaf di PPZ Mawib. Kurniakanlah ke atas para pembayar zakat dan pewakaf sebaik-baik ganjaran dan limpahan keberkatan. Ya Allah, bantulah kami untuk ikhlas dan gigih bekerja, sabar berusaha, tabah menabur jasa, jujur dan berintegriti dalam menjunjung amanah agama bangsa dan negara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyad. القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد وسيلة الفضيلة والشرف الدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. دروس dapatkan صاف رحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يوسوس في صدور الجنة الله أكبر. سبحان الله. صلاة شريف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يلد ولم يكن له شريك. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. قبل